Kawan-kawan, masa umur berapa korang tahu benda ni boleh buat dekat TV ruang tamu? Serius, walaupun TV korang ada port USB dekat belakang, cuba cek sekarang. Sejak 2005, hampir semua TV ada port USB. Tapi korang tahu tak untuk apa sebenarnya? Ramai orang ingat ia cuma untuk sambung pendrive je. Tapi bukan itu saja. Dalam video ni, aku nak tunjuk korang apa guna port USB ni. Tapi sebelum tu, kongsi video ni dengan semua orang dan hantar pada kawan korang. Tengok ni guys, ingat tak kabel USB charger? Cabut daripada charger, pergi kat belakang TV korang dan cari port USB. Sambungkan kabel tu dekat situ dan hujung satu lagi ke telefon korang. Lepas tu, buka browser dan type oleh Tech on Tips. Klik pada hasil pertama. Pergi menu 3 baris, kemudian klik hiburan. Sekarang, masuk artikel yang aku tunjuk ni dan install aplikasi dekat telefon korang. Ni aplikasinya. Buka, tekan mula dan pilih jenama TV korang. TV aku Samsung, tekan dekat sini. Sekarang, korang cuma perlu tunggu sambungan antara TV dan telefon bimbit korang. Tengoklah sistem baru ni. Ia akan mula install dekat TV korang. Tunggu beberapa saat sampai ia start. TV korang akan ada sistem baru yang update dan penuh teknologi untuk dinikmati dengan keluarga korang. Kongsi video ni secepat mungkin dan hantar pada semua kawan korang dan komen, saya nak kalau korang dah sampai sini.